Pada masa kini, internet bukan lagi sekadar satu kemudahan. Malah telah menjadi satu keperluan asas dalam kehidupan harian kita. Seperti menghadiri kelas dalam talian, mengakses bahan pembelajaran digital dan berhubung melalui aplikasi seperti WhatsApp. Namun, pernahkah kita terfikir bagaimana teknologi ini boleh berkembang dengan begitu pesat? Peralihan daripada rangkaian 4G ke 5G bukan sahaja tentang kelajuan, tetapi merupakan satu transformasi besar dalam dunia komunikasi dan pendidikan digital. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Dajiahao. Nama saya Tan Chun Yu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Lintang. Kod sekolah saya ialah YEE 1204. Pada hari ini, saya akan mengulas sebuah buku yang saya pinjam dari perpustakaan sekolah saya yang bertajuk Peralihan Jaringan Internet 4G ke 5G, karya Nicola Brahim. Buku ini mengandungi 40 muka surat dan ditulis secara ringkas serta mudah difahami. Saya memilih buku ini kerana topiknya sangat relevan dengan kehidupan saya sebagai seorang murid dalam era digital. Kerana Kementerian Pendidikan Malaysia kini menekankan penggunaan teknologi dalam pendidikan melalui pembelajaran digital. Jadi, buku ini membantu saya memahami teknologi yang saya gunakan setiap hari. Bukan sekadar menggunakannya tanpa mengetahui fungsinya. Antara perkara yang menarik perhatian saya ialah buku ini menerangkan perkembangan teknologi secara berperingkat. Sebagai contoh, daripada 2G yang hanya membolehkan SMS kepada 3G yang membolehkan internet, seterusnya 4G yang menyokong video dan aplikasi moden. Kini, dengan 5G, teknologi menjadi lebih pantas dan responsif. Ini menunjukkan bahawa teknologi berkembang mengikut keperluan manusia yang semakin kompleks. Secara keseluruhannya, buku ini membincangkan beberapa perkara penting. Pertama, pembangunan digital yang menunjukkan bagaimana teknologi berkembang selaras dengan keperluan manusia. Kedua, sistem kecerdasan buatan atau AI, iaitu teknologi yang membolehkan komputer berfikir dan membuat keputusan. Sebagai contoh, AI digunakan dalam aplikasi seperti Google Maps untuk menentukan laluan terpantas dan juga dalam sistem cadangan video seperti di YouTube. Seterusnya, buku ini menghuraikan perkembangan rangkaian daripada 2G, 3G, 4G hingga 5G. Teknologi 5G menawarkan kelajuan tinggi, sambungan yang lebih stabil, serta kepenaman yang rendah. Dalam konteks Malaysia, pelaksanaan 5G membolehkan penggunaan teknologi seperti kelas pintar, pembelajaran interaktif, dan juga sistem bandar pintar. Selain itu, teknologi 5G turut digunakan dalam bidang pertanian, seperti memantau tanaman menggunakan sensor dan sistem digital secara masa nyata. Ini membantu meningkatkan hasil dan kecekapan kerja. Akhir sekali, buku ini menekankan bahawa teknologi 5G mampu meningkatkan kualiti hidup masyarakat dalam pelbagai bidang, seperti pendidikan, komunikasi, dan ekonomi. Melalui pembacaan buku ini, saya menyedari bahawa teknologi bukan sahaja memudahkan kehidupan, tetapi juga memerlukan penggunaan yang bijak. Sebagai contoh, teknologi boleh membantu kita belajar dengan lebih mudah. Tetapi, jika disalahgunakan, ia boleh menyebabkan kegagahan dan pembaziran masa. Oleh itu, kita perlu menjadi pengguna teknologi yang berilmu dan bertanggungjawab. Pada pendapat saya, buku ini sangat baik kerana membantu pembaca memahami teknologi daripada asas hingga ke tahap yang lebih maju.
Ia juga membuka minda saya tentang kepentingan memahami teknologi dan bukan sekadar menggunakannya. Jadi, persoalannya, adakah kita hanya menggunakan teknologi atau kita benar-benar memahami bagaimana teknologi itu membentuk masa depan kita? Kesimpulannya, buku ini sangat sesuai dibaca oleh murid kerana kanonnya jelas, tersusun dan berkaitan rapat dengan perkembangan dunia semasa. Saya amat mengalahkan rakan-rakan untuk membaca buku ini agar kita lebih jelek teknologi dan mampu bersaing dalam era digital. Sekian, terima kasih.